Okey, cikgu. Ya. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Saya Kanan Darai dari IPG Muka. Hari ini saya ingin membuat temu bual bersama dengan cikgu. Boleh tak cikgu memperkenalkan diri anda? Okay, nama saya Joseph, anak lelaki yang teridas. Saya berumur 27 tahun, sudah berumah tangga dan saya seorang anak lelaki dengan anak perempuan. Option saya ialah bahasa Tamil dengan pengajian seni. Masa saya buat diploma, lepas tu saya melanjutkan pelajaran masa KPM menawarkan PPG, program PPG, program pensiunan guru. Masa itu saya minat dalam bidang seni, so saya buat degree dalam pengajian seni, pendidikan seni visual. Selepas itu saya telah berkhidmat selama 17 tahun dan saya telah bertukar 4 buah sekolah oleh kerana perkhidmatan dan juga kerana keperluan. Sebab anak saya dah mula bila pergi ke sekolah, so saya terpaksa memohon pertukaran dan telah bertukar ke sekolah lain. Dan kini saya berada di sekolah ini. Baik, cikgu. Cikgu, soalan seterusnya adalah, boleh tak cikgu share pengalaman sekolah ini? Sekolah ini, okey, terima kasih. Sekolah ini saya mula berkhidmat di sekolah ini pada Jun 2023. Saya telah bertukar dari sekolah lama, iaitu sekolah Patani Para, nama sekolah itu. Okay, saya bertukar ke sekolah ini dan kalau bandingkan dengan sekolah lama, itu adalah sekolah SKM, sekolah kurang murid, dan saya memohon ke sekolah ini disebabkan masalah pengangkutan anak saya. So, namun ada juga guru yang tanya mengapa saya bertukar sekolah yang besar ini. Sebab di sekolah ini ada 330 orang murid dan bilangan guru ialah 34 orang guru, termasuk guru besar. Dan luas kawasan di sekolah ini adalah sangat besar berbanding dengan sekolah lama. Dan juga sekolah ini mempunyai pelbagai kemudahan, bilik ICT, bilik RBT yang bilik makmal sains, dan kantin, ada dewan terbuka, ada bilik pemulihan khas, dan sekolah ini juga ada tadika. Dan juga bilik untuk bilik rawatan murid, bilik guru yang sangat luas besar, dan juga pantry di sekolah ini untuk guru, dan juga ada bilik khas untuk murid-murid beragama Islam. Di sini ada 2 orang murid Islam dan juga ada seorang guru ustazah. Soalan seterusnya adalah, apakah aplikasi atau platform digital yang sering anda gunakan untuk pendidikan? Okey, selalunya saya akan menggunakan platform Delima ID. Saya masuk dalam Delima ID dan masuk di Delima, dalam portal itu terdapat Kahoot, Quizizz, Canva, Padlet dan lain-lain. Tapi selalunya saya akan gunakan Quizizz dengan Kahoot, di mana saya akan menyediakan soalan berhubung dengan kemahiran yang saya ajar. Lepas itu saya akan share dengan murid, dengan membawa murid ke bilik ICT dan memberikan sebuah laptop, dan saya akan gunakan media aplikasi Kahoot untuk murid menjawab, dan murid sangat minat dan juga menunjukkan satu komitmen yang positif, sebab mereka akan mudah menjawab dalam itu dan akan dapat siapa yang ada juga pertandingan di mana mereka akan mula untuk menjawab dengan cepat, sebab masa akan berjalan ketika kita ingin menjawab. Dan juga mereka akan dapat satu macam token, ada
pujian dalam itu kan. Satu penjelasan yang sangat baik. So kita teruskan soalan keempat. Soalan keempat adalah, apakah program atau dasar yang paling memberi kesan kepada pengajar anda setakat ini? Boleh ulang soalan tu? Apakah program yang Kat pada ya. Halo. baik cikgu? Ya. Soalan seterusnya adalah, apakah program atau dasar yang paling memberi kesan kepada pengajaran anda setakat ini? Okey. Program. Salah satu program di sini ada 12 program di sekolah ini untuk TS25. Salah satu ialah vaksin bacaan di waktu pagi. So vaksin bacaan ini akan dijalankan di sebelah waktu pagi. Selepas murid tiba di sekolah, mereka akan diberi satu bahan bacaan yang mudah dan untuk mereka fasih dalam bahasa Malaysia, bahasa Tamil dan bahasa Inggeris. Terpulang pada guru bahasa yang akan sediakan bahan ini, dan mereka akan diberi bahan bacaan ini dan guru akan membimbing murid tersebut untuk membaca petikan tersebut. So yang ini akan dijalankan sepanjang tahun, dan murid-murid yang ada masalah pembelajaran, ada masalah dalam pembacaan, dia akan diberi bahan ini dan dibimbing untuk membaca soalan ayat-ayat yang mudah, dan dengan itu kita dapat mengatasi masalah pembacaan murid. So kita juga sediakan satu buku rekod untuk kas untuk merekod perkembangan murid tersebut. So murid-murid bila datang waktu pagi, mereka akan letak beg mereka di kelas dan terus akan membawa bahan bacaan itu dan berjumpa dengan guru mata pelajaran, guru bahasa tersebut. So masa itu murid akan dibimbing oleh guru tersebut, dan dia akan membaca dan guru akan membimbing cara pembacaan, dan dengan ini kita dapat nampak satu impak yang amat besar di kalangan murid-murid yang ada masalah pembelajaran. Baik cikgu, boleh tak kita teruskan soalan terakhir? Okey, boleh. Okey. Soalan terakhir ini adalah, bagaimanakah anda melaksanakan pembelajaran abad ke-21 dalam bilik darjah? Okey, pembelajaran abad ke-21 dia ada banyak cabang, banyak kriteria di mana ada pembelajaran dijalankan dalam secara berkumpulan. Ada juga kita membuat learning walk, gallery walk. Lepas itu kita juga ada membuat traffic light, satu bahan untuk menunjukkan sama ada murid faham atau tidak, dengan menunjukkan kad merah. Kalau kad merah itu mereka langsung tidak faham, dan kalau kad merah kuning tersebut menunjukkan bahawa dia faham tapi masih keliru. Yang kalau hijau, dia maksudnya dia faham dengan jelas. Okey, faham cikgu. Itu saja daripada saya. Sangat terima kasih untuk mengulurkan masa dengan saya bersama saya. Jumpa lagi cikgu.